Bila masuk umur 40 tahun ini, ada satu pepatah popular yang ramai orang kata, hidup baru nak mula. Ia merujuk pada kestabilan emosi, pekerjaan dan yang paling penting, kewangan. Tapi sebenarnya kalau kita tersilap langkah sejak muda, bila umur dah 40 tahun, pun belum tentu kewangan kita stabil. Jadi hari ini kami nak kongsikan 4 kesilapan utama yang boleh menghalang kita jadi kaya sebelum usia 40 tahun. Yang pertama, tiada simpanan kecemasan. Bila umur dah 40 tahun, risiko kehilangan kerja atau kemalangan boleh berlaku bila-bila masa tanpa sebarang warning. Kalau kita tak ada simpanan ini, berlaku satu kecemasan pun dah boleh melumpuhkan semua perancangan dan risikonya lebih besar untuk yang berkeluarga. Kajian Bank Negara Malaysia menunjukkan 61% rakyat Malaysia susah nak ada simpanan sekurang-kurangnya RM1,000 untuk kecemasan. Bukti ini menunjukkan ramai tak bersedia untuk sebarang kecemasan kewangan. Cara nak kurangkan risiko ini mudah je. Ikut formula bajet 60-20-20. Guna 60% gaji untuk keperluan harian, 20% untuk simpanan kecemasan dan 20% untuk pelaburan. Set target untuk sediakan tabung kecemasan dulu sebanyak 3 hingga 6 bulan gaji. Kalau berlaku perkara seperti kereta rosak atau ada kos perubatan tinggi, bolehlah guna dana itu tanpa perlu mengharapkan sumber bantuan kewangan lain. Yang kedua, belanja ikut nafsu bukan keperluan. Kajian BNM menunjukkan 31% cenderung berbelanja lebih secara online tanpa fikir panjang. Manakala 37% suka beli barang yang sebenarnya mereka tak perlu pun. Hampir je umur 40 tahun nanti, kita perlu ubah sikap berbelanja. Latih diri bezakan kehendak dan keperluan. Sebelum check out dan beli, tanya diri sendiri dulu. Ini keperluan ataupun kehendak? Contohnya, kalau teringin kasut baru jenama mahal, tanya balik. Betul ke saya perlukan ini? Atau sekadar suka corak keluaran terbaru mereka? Dengan cara ini, kita boleh elak dari boros. Ingat, tukar tabiat ini awal-awal supaya pada umur 40 tahun, gaya hidup kita lebih berhemah. Kalau tak, umur dah 40 tahun pun, kita masih berbelanja sakan dan simpanan pun entah ke mana. Bila umur dah 40 tahun, mesti muncul rasa menyesal tak melabur awal. Simpan duit dalam bank semata-mata takkan dapat hasil. Mula je melabur, amount kecil pun tak apa. Contohnya beli unit amanah atau ASB setiap bulan, walaupun RM50. KWSP cadangkan untuk melabur seawal mungkin kerana semakin awal kita melabur, semakin tinggi potensi pulangan yang kita dapat. Sebagai contoh, pelaburan RM100 sebulan dari umur 20 dengan kadar 6%, pulangan beza jauh dengan yang mula labur pada umur 30. Lagi parah, hanya 2.6% pencarum KWSP berusia 55 tahun ke bawah berjaya capai sasaran simpanan ideal iaitu RM600,000. Ramai yang mula lambat. Jangan tunggu gaji dah besar baru nak melabur. Mulakan hari ini walaupun sedikit. Yang keempat, terlalu banyak hutang. Menurut laporan, sebanyak 53,000 orang di bawah 30 tahun dah menanggung hutang terkumpul sebanyak 1.9 bilion. Dan 28% golongan bekerja terpaksa meminjam untuk perbelanjaan keperluan asas. Trend beli dulu bayar kemudian, BNPL, semakin popular. Ada lebih 10.3 juta pengguna di Malaysia dan hampir separuh di bawah 30 tahun menggunakan sistem ini. Pakar kewangan menegaskan BNPL boleh menjadi ancaman muflis kalau tiada disiplin. Cara terbaik ialah untuk kita fokus langsaikan hutang yang sedia ada. Susun semula bajet dan gunakan lebihan duit untuk bayar hutang kad kredit atau pinjaman kereta. Elak ambil hutang baru kecuali jika perlu. Dengan kawalan ini, kita berpotensi untuk capai kebebasan kewangan. Data KWSP menunjukkan realiti sebenar rakyat Malaysia yang berumur 40 tahun, purata simpanan ahli KWSP yang berumur antara 40 hingga 54 tahun hanya 26,000 sehingga 48,000. Yang mengejutkan, hampir 2 juta pencarum dalam kelompok umur 40 hingga 54 tahun hanya ada kurang dari RM10,000 sahaja dalam akaun mereka. Fakta ini jelas menunjukkan tanpa pengurusan kewangan bijak, umur dah 40 tahun pun kita mungkin belum bersedia untuk hadapi masa depan dengan tenang. Korang kena ambil tindakan sekarang. Mulakan menabung, laburkan sedikit demi sedikit dan settlekan hutang. Jika kita bertindak awal, pulangan untuk jadi kaya sebelum 40 tahun cerah. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Direct Lending, pakar pinjaman anda untuk info pinjaman dan tips kewangan yang santai.